Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwana Izzati binti Muhammad Fazli, nombor matrik KIDL 240204011. Pengenalan. Isu tuntutan nafkah selepas perceraian penting dalam masyarakat Malaysia kerana ia melibatkan kesejahteraan bekas isteri dan anak. Nafkah merupakan tanggungjawab suami untuk menampung keperluan asas keluarga dan Undang-Undang Keluarga Islam menetapkan peruntukan jelas bagi nafkah iddah, nafkah anak dan hak mut'ah. Namun, pelaksanaan sering berdepan cabaran seperti tunggakan, kos sara hidup meningkat dan penyembunyian pendapatan. Seterusnya, konsep nafkah dalam Islam. Dalam Islam, nafkah merujuk kepada tanggungjawab suami untuk menyediakan keperluan asas keluarga, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesihatan anak-anak. Prinsip kifayah adna menekankan tahap minimum yang mencukupi, manakala prinsip ma'ruf memastikan nafkah diberikan secara munasabah mengikut kemampuan suami dan keadaan keluarga. Perceraian tidak membebaskan suami daripada tanggungjawab ini. Isteri berhak menerima nafkah sepanjang tempoh iddah, manakala nafkah anak diteruskan sehingga mereka mampu berdikari atau menamatkan pendidikan formal. Ini menunjukkan bahawa tanggungjawab ekonomi suami tetap berterusan walaupun ikatan perkahwinan telah berakhir. Di Malaysia, konsep nafkah diterjemahkan melalui peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam yang memperincikan nafkah iddah, nafkah anak dan hak mut'ah untuk bekas isteri. Mahkamah Syariah berkuasa menentukan jumlah nafkah, menyemak tuntutan dan menguatkuasakan perintah sekiranya berlaku kegagalan pembayaran. Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi pelbagai cabaran, antaranya termasuk tunggakan nafkah, kos sara hidup yang meningkat dan penyembunyian pendapatan oleh bekas suami. Tambahan pula, penggunaan teknologi digital seperti aplikasi kewangan dan media sosial telah menambah dimensi baru, menjadikan penguatkuasaan lebih sukar. Oleh itu, pendekatan penguatkuasaan yang lebih berkesan dan kesedaran masyarakat mengenai hak wanita dan anak adalah amat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan sosial pasca perceraian. Okey, seterusnya, peruntukan undang-undang berkaitan nafkah. Dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, perceraian tidak membebaskan suami daripada tanggungjawab nafkah. Bagi bekas isteri, nafkah iddah wajib dibayar sepanjang tempoh menunggu sebelum berkahwin semula. Sesetengah enakmen negeri juga memperuntukkan pembayaran mut'ah sebagai pampasan tambahan. Suami wajib menunaikan nafkah secara adil mengikut kemampuan dan keperluan isteri. Bagi anak pula, bapa bertanggungjawab menanggung keperluan asas termasuk pemakanan, pakaian, rawatan kesihatan dan kos pendidikan sehingga anak mampu berdikari. Mahkamah Syariah menentukan jumlah nafkah berdasarkan bukti pendapatan bapa dan keperluan anak. Sekiranya bapa gagal menunaikan tanggungjawab, mahkamah boleh mengeluarkan perintah penguatkuasaan untuk memastikan hak anak terpelihara. Implikasi tuntutan nafkah selepas perceraian melibatkan beberapa peringkat. Bagi bekas isteri dan anak, nafkah menyediakan kestabilan ekonomi untuk menampung keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan. Hal ini membantu mereka meneruskan kehidupan seharian dengan lebih terjamin serta mengekalkan kesejahteraan psikologi dan emosi anak. Bagi bekas suami, tuntutan nafkah menegaskan tanggungjawab berterusan walaupun ikatan perkahwinan telah berakhir. Kegagalan menunaikan nafkah boleh menyebabkan tindakan undang-undang termasuk kompaun atau penahanan oleh Mahkamah Syariah. Pada tahap masyarakat pula, implikasi ini menunjukkan Undang-Undang Keluarga Islam memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan sosial dan melindungi kesejahteraan keluarga. Ia menggalakkan budaya bertanggungjawab dalam institusi keluarga dan menambah kesedaran masyarakat tentang kepentingan pemenuhan hak isteri dan anak selepas perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahara Pintu Sudirman, nombor KIDL 231104009. Tajuk butangan saya hari ini ialah tentang isu nafkah isteri anak di Malaysia. Isu nafkah bekas isteri dan anak selepas perceraian terus menjadi persoalan penting dalam masyarakat Malaysia. Walaupun Undang-Undang Keluarga Islam jelas menetapkan kewajipan suami ataupun bapa, tetapi banyak kes menunjukkan kegagalan dalam memenuhi tanggungjawab ini. Sama ada dari segi kelewatan pembayaran, jumlah yang tidak mencukupi atau langsung ingkar terhadap pemerintahan mahkamah.
Namun begitu, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pihak berkuasa telah memperkukuhkan perkuasaan tentang pelak. Namun, sejak beberapa tahun yang kebelakangan ini, pihak berkuasa telah memperkukuhkan perkuasaan perintah nafkah serta menyediakan maksimum sokongan terhadap ibu tunggal dan anak-anak. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan tanggungjawab nafkah dipenuhi dan kesejahteraan keluarga pasca perceraian terus terpelihara. Cabaran utama termasuk kegagalan setengah bekas suami ataupun bapa memenuhi nafkah walaupun perintah mahkamah wujud. Contohnya, ada yang hanya membayar RM100 sebulan, jauh daripada mencukupi. Faktor seperti konflik antara bekas pasangan, keadaan kewangan yang dan masalah komunikasi sering menyumbang kepada pengabaian nafkah. Selain itu, proses tuntutan dan mahkamah rumit dan melambat menyukarkan ibu tunggal atau penjaga anak-anak mendapat hak mereka dengan cepat. Penentuan kadar nafkah memerlukan bukti pendapatan bapa dan keperluan anak, manakala prosedur guaman memakan masa, menyebabkan setengah kes tertangguh lama. Cabaran lain termasuk kos sara hidup yang tinggi, di mana kos pendidikan, perubatan, makanan dan pembelajaran lain meningkat dari masa ke masa. Kadar nafkah yang lama atau terlalu rendah tidak lagi mencukupi, menyebabkan wujudnya tuntutan untuk menetap garis panduan minimum. Selain itu, ibu tunggal dan bekas isteri sering menghadapi kesukaran mendapat nasihat undang-undang, mengikut prosedur mahkamah dan menjadi aset, gaji atau simpanan bekas suami. Kekurangan sokongan moral sumber sokongan menambah cabaran kepada mereka untuk menuntut nafkah secara berkesan. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan cadangan penambahbaikan isu-isu tuntutan nafkah isteri dan anak selepas penceraian. Nama saya Khairul Faizi bin Muhammad Khairi Syam, nombor metrik KIDL 250504018. Baiklah, cadangan penambahbaikan yang pertama adalah pengukuhan penguatkuasaan nafkah. Dalam hal ini, majikan boleh melaksanakan potongan yang tinggi dalam gaji mandatori pasalan nafkah. Majikan juga boleh mengenakan sekatan pentadbiran kepada pasalan nafkah iaitu suami. Boleh mengenakan sekatan terhadap pasport atau lesen pesalah. Yang ketiga, meningkatkan kuasa atau memaklumkan kepada pengawal penguatkuasa agama untuk bertindak segera. Cadangan yang kedua adalah pendigitalan urusan tuntutan nafkah. Pihak berwajib boleh mewujudkan platform dalam talian bagi memudahkan korban memfailkan tuntutan tanpa hadir ke mahkamah. Daripada situ boleh menjimatkan masa dan tenaga si korban. Seterusnya, aplikasi mudah alih untuk semak status bayaran secara langsung. Sekiranya si korban sedang sibuk ataupun di luar kawasan, boleh melayari aplikasi mudah alih untuk semak status bayaran. Seterusnya, rekod automatik dan laporan tunggakan lebih teratur. Selain itu, sistem disambungkan kepada bank bagi memastikan ketulusan transaksi. Cadangan penambahbaikan yang ketiga adalah peningkatan kesedaran dan sokongan guaman. Kesan daripada kesedaran yang rendah mengakibatkan ramai wanita tidak tahu hak nafkah serta takut menuntut di mahkamah. Oleh itu, pihak berwajib perlu mengadakan kempen kesedaran melalui pelbagai platform seperti media sosial, penerangan di masjid-masjid perumahan dan modul pra-perkahwinan. Selain itu, maklumat nafkah mesti disampaikan secara mudah dan jelas supaya difahami oleh korban dengan cermat. Seterusnya, perluaskan bantuan syar'i untuk perempuan berpendapatan rendah. Cadangan penambahbaikan yang terakhir adalah standardisasi undang-undang nafkah antara negeri. Yang pertama adalah perlu penyelarasan undang-undang antara negeri. Yang kedua, mewujudkan garis panduan nasional kadar nafkah minimum berdasarkan kos sara hidup si korban. Yang terakhir, menyamakan prosedur pentadbiran supaya tidak mengelirukan dan memudahkan bantuan kepada si korban. Sebagai kesimpulan pada pembentangan kali ini, isu tuntutan nafkah isteri dan anak selepas penceraian merupakan perkara penting yang perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak, khususnya dalam konteks Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Walaupun peruntukan undang-undang sedia ada telah menyediakan rangka yang jelas mengenai kewajipan nafkah, namun pelaksanaannya perlu diperketatkan lagi untuk memastikan kesejahteraan isteri dan anak terjamin. Pelaksanaan cadangan-cadangan ini bukan sahaja akan mengurangkan ketidakadilan dalam masyarakat, tetapi turut mengangkat martabat sistem perundangan Islam sebagai satu sistem yang adil, menyantuni dan responsif terhadap keperluan semasa. Akhir sekali, usaha kolektif ini diharapkan dapat membina sebuah masyarakat yang lebih prihatin, bertanggungjawab dan selari dengan prinsip keadilan yang digariskan oleh syariah. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.